Tiga tanda pasangan kita bahagia sangat dengan kita. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, adakah dia ni bahagia dengan kita? Adakah pasangan kita tu bahagia, aman, sentosa, tenang dengan kita? Tapi sebenarnya ada tanda-tanda kecil yang besar maknanya. Pertama sekali, dia jadi diri sendiri apabila dia bersama dengan kita. Tak perlu jaga imej dia secara berlebihan. Itu maksudnya dia selesa sepenuhnya dengan kita. Yang kedua, dia suka berkongsi. Cerita hal harian dia, cerita tentang kawan sekerja dia, cerita tentang perjalanan kehidupan dia hari ni, tentang emosi dia. Bahkan benda yang kecil pun dia nak kongsikan dengan kita. Sebab dia tahu kita adalah tempat yang paling selamat untuk dia bercerita. Dan juga yang ketiga, dia tetap memilih kita walaupun dia tahu kita ni banyak sangat kekurangan. Dia usaha untuk sama-sama baiki dan juga bukan tinggalkan kita apabila berlakunya ujian dalam perhubungan. Ingat, bahagia tu bukan sekadar cerita bagi-bagi hadiah, buat surprise kat pasangan dan juga cerita-cerita janji-janji manis je. Tapi bila kita tetap bertahan apabila diuji, kalau anda belum jumpa lagi pasangan yang membahagiakan anda macam ni, jangan putus asa. Usaha sungguh-sungguh sampai berjaya dan juga luaskan serkel pencarian jodoh anda. Termasuklah cari dekat dalam Tiljannah.my, tempat orang single seluruh Malaysia berkumpul. InsyaAllah dekat situ ramai yang serius nak cari jodoh. Mungkin 2025 ni adalah tahun terakhir anda bergelar seorang bujang. Join sekarang, mungkin sedia dah lama menanti anda kat dalam portal Tiljannah.my itu.